Apa hukum kerja dengan bos? Bos ni mengamalkan syirik. Bos saya pakai takar untuk lariskan jualan. Adakah saya patut berhenti? Jawabnya tak haram. Bos dia jual makan kedai makan, bos dia pakai takar tekuk. Nah, kononnya takar tu kedai makan tu laku. Kita kerja kedai makan tu haram tak? Tak. Bos dia syirik kepada Allah. Nah, yang kita haram kerja ni kalau ada benda-benda haram yang kita kena hidang kepada orang, baru haram kita kerja. Nah, sama macam kerja dengan tokai dak mayang. Nah, tokai dak mayang dengan tokai syirik tu le. Nah, jadi kita boleh kerja tokai dak mayang. Dah kuli tak tanggung tokai, tokai tanggung kuli. Nah. Ada seorang perempuan tu dia ada seorang sepupu lelaki berumur 11 tahun. Sepupu dia sudah khatang tapi tak mari mimpi lagi. Batal dak ismayang jika sentuh ada dua orang itu. Masalah sentuh ni tidak ada kait dengan tahun. Tapi kalau balik dah batal wuduk. Dalam mazhab Syafi'i, kita ni orang lelaki umur 40 tahun atau 30 tahun atau 20 tahun sentuh dengan budak puang tu baru balik semalam. Hukumnya batal wuduk. Walaupun benda tubuh dia kecek. Ada pesawat ni puang batal juga. Tetapi kalau tak balik lagi, maka ulama' kata tengok keadaan bentuk tubuh. Kalau di tubuh tu besar, sekiranya kalau biasa orang lelaki tengok mari kan dah, kalau dia pakai seksi, umpamanya umur dia 12 tahun dah, dia balik umur 15, 3 tahun lagi, katakan masa ni 12 dah, lejah 6, tapi tubuh besar gitu, kalau pakai seksi kok, kalau nampak punggung orang lelaki berasa kan, batal wuduk. Walaupun, tapi kalau dia kecil, umur baru 8 tahun, atau 9 tahun, atau 8 tahun, atau 10 tahun, tapi jenis kecil, orang lelaki tengok pada adab tak ada orang. Tapi orang lelaki yang biasa, yang keadaan wasitiyah, pertengahan nafsunya, jangan yang melampau, jangan yang tak ada nafsu, ukuran adab orang panggil. Setuh budak puang umur 11 tahun balik lagi, tak balik lagi, tapi cek kuring ya benda tengok ada keras sikit, tak batal wuduk. Kerana nak balik nak kata nisa aula mastumun nisa, jadi dalil nisa ni walaupun tak balik lagi tapi dia besar lah. Orang tengok nak pada sejahteranya orang yang nafsu sejahtera, ada orang, maka boleh mari kan dah kalau dia pakai seksi. Jadi dalam kitab-kitab fiqh biasanya disebut 7 tahun. Yang 7 tahun tu sebenarnya umur biasanya yang berlaku pada perempuan-perempuan Arab dalam kitab-kitab Arab. Jadi kita terjemah ke kitab Melayu jadi 7 tahun juga. Pada hak tu hak Arab 7 tahun 8 tahun boleh jadi batal. Kerana anak Arab 7 tahun 8 tahun macam anak kita umur 14 tahun. Betul tak? Besar dia tinggi macam orang Sweden, orang Norway kan tinggi-tinggi. Orang putih tengok 25 11 tahun tu tinggi. Batal wuduk. 9 tahun batal wuduk. Tubuh besar.